Betul tak ada tulang Ha. Nak meniru boleh, tapi jangan sampai mata ni nak kantol. Lena dokumen scanner. Oh. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik ID React. So hari ni kita nak react. Bosan-bosan kan bulan puasa ni. Kita nak tengok video apa yang best dekat media sosial. So kita tak nak buang masa, kita terus nak tengok video apa yang best kat media sosial ni. Okay, harap-harap ada video kelakar sebab tengah sendu ni, hidup tengah sendu. Okay, kita tengok ni video apa. Lagu superhero. Oi, malu je. Baru nak cover lawan gitu-gitu. Tengok bajet. Tengok. Macam tu. Oh, terus hilang ada punya macam yang muka dia. Harap video kedua pun kelakar agak. Apa ni? Ternyata nyuci beras tidak secepat apa yang kau fikirkan. Kenapa? Hah? Oh, kau cuci beras satu-satu. Nak makan hari ni, minggu depan baru boleh makan lah kalau macam ni. Ada masalah apa sih mak sampai segitunya? Macam mana boleh terfikir nak basuh satu-satu? Aku kira 1 minit, ternyata satu-satu. Itulah, macam mana boleh terfikir? Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Hei manusia. Apa ni? Oh, ini untuk orang yang dia punya burger cheese tu besar . Kalau yang kecil, jangan buat macam ni. How do you? Sebab tu aku cakap kena yang besar, Makasih tipsnya bang. Nanti kau praktekin. Jangan tahu-tahu nanti bermusuh dengan kawan-kawan kat situ, tahu tak? Bau nanti gunanya. Aduh. Yalah, dah selit je tu. Lagi santai. Tengok, lagi santai. Muka dah confident dah macam semat kan. Jatuh. Tak nak ketawa je lah untuk orang kata menutup malu. Orang dah suruh dah macho gitu dah. Ujung-ujung. Aduh. Orang baru nak tunjuk cute tak? Terus menyirap orang member tak? Aduh, ni lah orang kata baru first day kerja. Ni juga last day kerja. Thanks. Hey. Thanks. Hey. Betul-betul. Kau asin ya. Ketiak ke, bukan korek hidung ke, kau nyonyok macam tu je. Tak nak membazir ni pasal. Meniru.
Nak meniru boleh, tapi jangan sampai mata ni nak kantol. Lena dokumen scanner. Laju lah tu. Gitu. Lepas tu terus kopi. احمد صالح داخل ولكن حارس المرمى برافو الشيخ عبد الحق. Alah. احمد صالح داخل. Kau tahu tak? Jatuh, keeper jatuh tu, orang kata dah kira malu. Ini dah tak ada challenge dah, tak ada apa benda dah. Tak gol lagi lah. برافو الشيخ عبد الحليم. Dia punya komentator kan. Aduh, dia gol ni semua spider. Untuk setengah orang. Kena besarkan tiang gol. Betul ke? Kena lebarkan tiang gol tu. Ada tulang ke tak ada tulang ni? Betul tak ada tulang eh? So ya, sampai sini sajalah video aku pada hari ini. So mana yang belum tekan button subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe, follow aku. InsyaAllah aku akan grow lagi channel ni. Aku buat yang terbaik. So aku minta bantuan korang. Korang boleh tag aku dekat mana-mana video yang seronok untuk di react. Korang boleh tag aku dekat Taufik ID. Korang carilah dekat media sosial, TikTok ke apa ke, cari je Taufik ID. InsyaAllah ada nama aku, korang tag. Facebook boleh, Instagram boleh, TikTok boleh, mana-mana boleh. Okay? So ya, sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Aku harap video aku akan datang makin padu InsyaAllah. So perlu support daripada korang. So ya, sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Aku nak cakap terima kasih mana dalam video aku daripada awal tadi. So ya, Assalamualaikum.